Daripada video tersebut, anda boleh melihat di mana semua kenderaan tenggelam akibat banjir dan berlaku kerosakan yang sangat teruk. Jadi, saya gunakan masalah ini untuk kaitkan dengan PBL yang saya akan kongsikan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Saya, Nur Syahiratul Husna binti Yusof, ingin berkongsi tentang PBL yang telah dicipta, yang bertajuk Ketumpatan daripada Sains Tingkatan 1. Pembelajaran berasaskan projek PBL. Projek ini jatuh di dalam tema 1 iaitu kaedah saintifik. Bidang pembelajaran 1.0 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Standard kandungan 1.5 ketumpatan. Standard pembelajaran di akhir pembelajaran, murid boleh membuat inovasi objek, makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. Seterusnya, model pembelajaran 5E. Model 5E ini mempunyai 5 fasa. Fasa yang pertama iaitu engage. Fasa ini ialah untuk menarik minat dan mencetuskan rasa ingin tahu murid. Pada fasa ini, pelajar akan menonton video objek tenggelam dan terapung. Soalan pencetus. Guru akan menanyakan kepada pelajar kenapa sesetengah objek tenggelam dan ada yang terapung. Fasa yang kedua iaitu explore. Murid akan menjalankan aktiviti hands-on seperti eksperimen atau pemerhatian. Murid juga akan bekerja dalam kumpulan untuk mencuba idea baru dan juga mengumpul data. Pada fasa ini, pelajar akan mengukur jisim, isi padu dan mengira ketumpatan. Pelajar juga akan menghasilkan jadual data. Pada fasa ini, pelajar akan belajar tentang kemahiran saintifik di mana cara untuk mengukur, merekod dan menganalisis. Fasa seterusnya ialah fasa ketiga iaitu explain. Fasa ini, guru akan memperkukuhkan lagi pemahaman dengan memperkenalkan konsep saintifik sebenar. Oleh itu, murid akan faham hubungan antara aktiviti dan konsep. Pada fasa ini, pelajar akan menerangkan hubungan ketumpatan dengan objek yang tenggelam ataupun terapung. Guru akan huraikan lebih lanjut tentang konsep ketumpatan. Guru juga akan perkenalkan rubrik PBL. Seterusnya, fasa keempat iaitu elaborate. Untuk fasa ini, murid akan menggunakan konsep yang dipelajari dalam situasi baharu atau masalah lebih kompleks. Untuk fasa ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan lagi dan meluaskan lagi kefahaman murid terhadap konsep ketumpatan. Untuk fasa ini, pilihan projek yang pertama ialah inovasi mini yang terapung walaupun bahan tumpat. Yang kedua, kajian penyiasatan ketumpatan pelbagai bahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dunia sebenar, iaitu situasi ketika banjir, kereta akan tenggelam. Jadi murid perlulah menyelesaikan masalah ini dengan membuat hubungan dengan konsep ketumpatan. Jadi dari sini, murid akan belajar untuk aplikasikan konsep ketumpatan bagi menyelesaikan masalah sebenar. Fasa yang kelima iaitu evaluate. Guru akan menilai pemahaman murid melalui pembentangan. Murid perlulah membuat pembentangan 3 hingga 5 minit bagi setiap kumpulan. Guru akan membuat penilaian menggunakan rubrik. Guru juga akan membuat refleksi bagi setiap individu. Anda semua pasti tahu di mana situasi ketika banjir, semua kenderaan akan tenggelam. Maka projek ini akan menggunakan situasi ini bagi membantu untuk menyelesaikan masalah sebenar dan hubung kaitkan dengan konsep ketumpatan. Jadi inilah model yang berkonsepkan ketumpatan yang dicipta, iaitu pembinaan garaj kereta terapung bagi menyelamatkan kereta. Bukan sahaja kereta mangsa banjir, model ini juga boleh menyimpan dokumen-dokumen penting atau barang peribadi di dalam kenderaan daripada kerosakan akibat banjir. Ini adalah senarai bahan-bahan yang telah digunakan bagi menjayakan projek ini. Kos bagi projek ini sangatlah murah dan anda semua boleh cuba untuk menciptanya. Ini adalah garis masa pelaksanaan projek garaj kereta terapung. Projek ini mengambil masa 2 minggu untuk dijayakan. Minggu pertama dikenali sebagai fasa inquiry dan pembinaan projek. Fasa pertama iaitu entry event ataupun pencetus idea.
Di dalam fasa ini, guru akan menayangkan video ataupun gambar kejadian banjir. Guru juga akan mengemukakan soalan pemandu PBL. Sebagai contohnya, bagaimana kita boleh melindungi kenderaan semasa banjir dengan menggunakan konsep ketumpatan. Manakala murid akan membincangkan masalah sebenar, iaitu tentang situasi banjir, kereta rosak dan juga kerugian harta. Murid juga akan menjana idea awal tentang garaj terapung dan membuat hubungan dengan konsep ketumpatan. Fasa kedua iaitu research. Guru akan mengajar konsep ketumpatan dengan lebih mendalam kepada murid. Guru juga akan memantau sesi carian maklumat oleh murid. Manakala murid akan mengkaji bahan yang boleh terapung, mereka juga akan melakar reka bentuk garaj terapung secara ringkas. Bagi fasa yang ketiga, design and planning. Guru akan memberi rubrik reka bentuk dan spesifikasi projek. Guru juga akan menasihatkan murid bagi pemilihan bahan yang sesuai. Manakala murid akan menyenaraikan bahan dan pembahagian tugas bagi setiap ahli kumpulan. Seterusnya, fasa yang keempat iaitu pembinaan projek. Bagi fasa ini, guru akan membimbing murid bagi penggunaan alat seperti hot glue gun dan juga pemotong polistiren. Guru akan memastikan keselamatan semasa pembinaan. Manakala untuk murid, di fasa ini mereka akan membina model. Sebagai contohnya, membina platform polistiren, pemasangan tiang, bumbung model dan juga menguji model secara asas di dalam air. Selesai sudah untuk minggu yang pertama, seterusnya kita teruskan dengan minggu yang kedua iaitu fasa ujian, penambahbaikan dan pembentangan akhir. Fasa yang kelima iaitu testing and improvement. Guru akan mengendalikan sesi simulasi banjir di dalam bekas air. Guru juga akan membimbing murid untuk mengenal pasti kelemahan model tersebut. Manakala untuk murid, mereka akan menjalankan ujian bagi kestabilan pelampung, keupayaan menampung model kereta. Murid juga akan membuat penambahbaikan untuk kukuhkan tiang, tambah pelampung dan juga pemberat. Fasa yang keenam iaitu documentation and reflection. Guru akan memberi template laporan PBL. Murid akan menyediakan dokumentasi projek iaitu latar belakang masalah, reka bentuk dan bahan, proses pembinaan, hasil ujian dan analisis, dan akhir sekali, refleksi pembelajaran. Fasa yang terakhir iaitu fasa ketujuh, pembentangan. Guru akan menilai pembentangan menggunakan rubrik PBL. Manakala murid akan membentangkan projek garaj terapung. Mereka akan mendemonstrasikan cara ia berfungsi semasa paras air meningkat. Proses penghasilan projek. Yang pertama, lekatkan batang lidi pada polistiren untuk membina garaj kereta. Yang kedua, letakkan cardboard pada batang lidi pada bahagian atas untuk membina bumbung garaj kereta. Yang ketiga, lekatkan batang belon secara terbalik pada permukaan akuarium. Yang keempat, ikatkan polistiren pada batang belon supaya tidak terbalik. Yang kelima, kereta diletakkan di atas polistiren. Yang keenam, air akan dimasukkan ke dalam akuarium. Yang ketujuh, pemerhatian akan dibuat. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan video pelajar membuat pemerhatian terhadap projek yang telah siap dicipta. Anda semua bolehlah lihat di mana garaj kereta akan terapung. Oleh itu, pemerhatian bagi projek ini ialah ketumpatan gabus adalah kurang tumpat berbanding dengan air, maka kereta akan terapung dan selamat daripada banjir. Di sini saya sertakan rekod transkrip PBD Sains Tingkatan 1 bagi tajuk ketumpatan. Maka daripada rekod transkrip ini, boleh dikatakan objektif pembelajaran pada hari ini telah berjaya di mana semua pelajar boleh membuat inovasi objek menggunakan konsep ketumpatan.
Sebagai kesimpulan, bolehlah dikatakan bahawa projek garaj kereta terapung berjaya menunjukkan bagaimana konsep ketumpatan boleh diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar, khususnya ketika banjir, melalui reka bentuk garaj, iaitu dengan menggunakan bahan berketumpatan lebih rendah daripada air. Model ini dapat mengapung apabila paras air meningkat. Inovasi ini juga dapat membuktikan bahawa pemahaman terhadap hubungan antara ketumpatan, daya apungan dan isi padu dapat menghasilkan penyelesaian praktikal bagi melindungi kenderaan daripada kerosakan semasa banjir. Oleh itu, projek ini bukan sahaja meningkatkan kreativiti murid, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip sains boleh digunakan untuk menangani cabaran kehidupan sebenar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya rasa pembelajaran melalui KBL lebih seronok kerana saya boleh belajar sambil membuat projek. Saya tidak hanya mendengar pendengaran guru, tetapi dapat dilakukan aktiviti sendiri. Melalui projek ini, saya lebih memahami konsep kerana saya dapat melihat sendiri bagaimana ia digunakan dalam kuntipan sebenar. KBL membantu saya bercakap di hadapan kelas semasa pembentangan. Keyakinan diri saya semakin meningkat. Projek ini memberi peluang kepada saya untuk mereka bentuk sesuatu mengikut idea sendiri. Saya dapat meluangkan kreativiti semasa membina projek. Semasa membuat projek, ada banyak cabaran. Saya belajar mencari jalan penyelesaian dan tidak mudah putus asa. Jadi, saya menjadi lebih ingat apa yang saya belajar. Sebab saya buat sendiri dan tidak hanya membaca diktum.